Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan resepi donat lembut kebu dengan tambahan satu bahan iaitu cuka. Okey, mula-mula kita timbang dulu tepung gandum sebanyak 250 gram. Okey, masukkan ke dalam mangkuk. Masukkan juga 1 sudu besar susu tepung. Kemudian masukkan lagi air sebanyak 150 ml. Okay, air ni kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan juga sebiji kuning telur. Okay, kesemua bahan ni kita gaul dulu sehingga dia membentuk satu dough yang agak kasar. Seterusnya boleh masukkan 1 sudu kecil yeast, setengah sudu kecil cuka makan dan juga 1 sudu besar margarin. Okey, kesemua bahan ni kita dah masuk dalam mangkuk. Seterusnya bolehlah diuli sehingga dia membentuk satu dough yang lembut dan tidak melekat di tangan. Okey, kalau tak nak uli pakai tangan, boleh je uli pakai mixer lebih kurang 10 minit macam tu. Tak perlu lama sebabnya dengan tambahan cuka tadi tu, dia akan melembutkan lagi dough ni. Okey, dah jadi dah dough untuk donatnya. Kemudian rehatkan dulu lebih kurang setengah jam ataupun sehingga 1 jam. Okey, bagi dia kembang 2 kali ganda. Ni setelah 30 minit, okey, dough dah pun kembang. Keluarkan daripada mangkuk, kemudian letakkan di atas silikon pad ataupun papan kerja. Bahagikan dough ni kepada beberapa bahagian kecil. Kini saya dah timbang berat untuk setiap dough ni lebih kurang 35 gram. Kemudian kita bulat-bulatkan rounding dia bagi kemas. Dan last sekali sebelum digoreng, bolehlah buat lubang di tengah. Okay, boleh je pakai jari ataupun menggunakan nozzle macam ni. Rehatkan dough lagi selama 15 minit. Okey, sambil tu dah boleh panaskan minyak dalam kuali pakai api yang sederhana. Okey, bila minyak ni dah betul-betul panas, barulah start menggoreng donat. Balik-balikkan donat ni supaya semua bahagian tu akan masak merata. Dan bila dah kecoklatan tu, okey, barulah angkat dan toskan minyak. Bila donat ni dah betul-betul sejuk, barulah kita salut dengan gula. Kalau donat tu masih panas, dikhuatiri kita punya gula tu akan jadi cepat cair. Okey, ni dia. Donat tadi dah pun siap digoreng dan disalut dengan gula. Tambahan daripada cuka tadi tu dia berfungsi sebagai pelembut alami. Memang lembut dan kebu donat ni. Bolehlah cuba nanti pakai cuka makan. Untuk sukatan bahan-bahan tadi tu dapatlah lebih kurang 13 biji donat. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.